colourful. Cantik kan? Pemandangan di sini mengingatkan saya bahawa kehidupan masyarakat juga berwarna-warni. Di dunia ini, keindahan akan terpancar dengan cahaya nilai, ilmu dan akhlak. Ilmu. Akademik? Ya, akademia. Golongan yang berada dalam bidang ilmu. Mereka yang berperanan dalam membina masyarakat dan tidak hanya berhenti pada mengajarkan fakta atau teori, tapi juga membentuk jiwa. Seperti pelangi yang indah kerana gabungan warnanya, begitu juga masyarakat akan indah apabila setiap anggotanya mempunyai ilmu dan akhlak. Ilmu yang benar membina jiwa. Kerana ilmu bukan hanya untuk dihafal, tapi untuk dihayati dan diamalkan. Tanpa ilmu, manusia akan mudah terperangkap dalam hawa nafsu dan kejahilan. Namun, ilmu sahaja tidak cukup. Dia perlu diiringi dengan akhlak. Akhlak yang mulia adalah tiang bangsa. Dengan akhlak, kita membina masyarakat yang saling beradab, menghormati dan hidup dalam harmoni. Akademia, para pendidik, mahasiswa dan institusi. Mereka mempunyai tanggungjawab yang sangat besar. Mereka bukan sahaja melahirkan graduan, tapi melahirkan insan yang menyuluhkan cahaya akhlak dalam masyarakat. Kita semua pasti sudah sangat arif tentang ayat pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Iqra. Ya, Allah menyuruh umat manusia untuk berilmu. Namun jangan lupa, kekasih Allah ini juga hadir untuk membentuk akhlak manusia. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan ke dunia untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Ahmad. Inilah misi akademia, menjadikan ilmu sebagai asas dan akhlak sebagai mercu. Ilmu membina jiwa, akhlak membina bangsa. Semoga kita semua bersama-sama menjadi sebahagian daripada pelangi kebaikan ini. InsyaAllah.